Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni, dia tanya dekat Nabi SAW, bila, wahai Rasulullah SAW, kalau orang tu kena penyakit, apa yang kelebihan dapat pada dia? Ada tak kelebihan dalam Islam ni? Ada tak kalau orang tu kena penyakit dia lebih? Nabi SAW kata kepada dia, penyakit itu akan menggugur dan menghapuskan dosa-dosa dia. Dosa banyak, Allah hapuskan dosa. Maka Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu dia kata, wahai Rasulullah SAW, kalau penyakit kecil-kecil, penyakit macam ringan-ringan macam pun, Allah hapus dosa juga ke? Maka kata Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa walaupun dicucuk satu duri yang kecil. Ada duri kecil tu cucuk kat jari kita, rasa sakit tak? Sakit tu pun Allah hapuskan dosa. Maka bila mendengar kelebihan tu, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, apa dia buat? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia pun doa, ya Allah, biarlah demam ni sentiasa berada pada hamba-Mu Ubay bin Ka'ab ni, sentiasa ada sehingga dia berjumpa dengan Kamu, wahai Allah. Tetapi janganlah disebabkan sakit dan demam dia ni menyebabkan dia susah nak semayang, nak zakat, nak puasa, nak buat haji, nak buat ibadat, nak jihad. Jangan sampai ibadat tu dia jadi susah. Demam tak apa, jangan bagi susah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Start daripada hari tu dia demam sampai dia meninggal dunia. Dia tak pernah hilang demam dia. Demam. Tapi demam dia macam tu lah. Mayang dia mai, semua dia mai, ibadah, jihad semua pi. Cuma dia sentiasa demam. Sahabat ni dia suka kelebihan apa-apa, kalau dapat pada dia, dia suka. Maka Allah hapuskan dosa kita.